اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dalam membicarakan perihalnya hak manasik haji dan umrah mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kitab ini akan kita jadikan dia sebagai panduan kita di dalam pelajaran kita, kerana kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ada 4 mazhab yang kita semua sudah tahu, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi ya. Jadi sebagai kita yang di Singapura, boleh kita katakan hampir kebanyakan atau keseluruhan umat Islam Singapura bermazhab Syafi'i. Jadi kita berpandukan kepada mazhab Syafi'i. Dan kalau sekira ada beberapa perkara-perkara yang perlu saya sebutkan dalam mazhab yang lain daripada Syafi'i, akan saya sebutkan ya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selain daripada kita menggunakan kitab ini, kita juga memberikan penjelasan-penjelasan melalui apa yang sedang berlaku di Tanah Suci, melalui apa yang sekarang ini saya lakukan, iaitu melalui skrin kita. Jadi kita punya pelajaran kita, selain pada panduan kitab, kita juga mengikuti apa yang disampaikan oleh ustaz yang bersyarah ataupun yang kita katakan yang menyampaikan majlis kursus ini, maupun saya ataupun siapa yang menggantikan saya ketika ketiadaan saya. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, keistimewaan kursus yang kita lakukan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana pertama sekali, alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala, saya sendirilah yang akan memimpin secara sepenuhnya, melainkan waktu-waktu ketiadaan saya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman saya dalam memimpin para jemaah haji daripada mula saya belajar di Tanah Suci tahun 75 tuan-tuan, 1975 sampailah sekarang ni dah lebih kurang dekat 39 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah pengalaman yang lama dan yang luas itu membuatkan saya dapat menyusunkan kitab yang di tangan tuan-tuan bersesuaian, dapat tuan-tuan menerima dengan mudah dan dapat memahaminya dan dapat mengikuti yang terkini, kerana kota Mekah Mukarramah ni dia sentiasa berubah-berubah. Tuan-tuan sendiri tengok sekarang dalam TV bagaimana Masjidil Haram pun sudah mula dipecahkan, bahkan sudah separuh dah pecah, nak diubah, nak besarkan lagi. Di Mina tempat melontar pun sudah berubah. Jadi semua perkara perubahan itu perlulah dimaklumi oleh para jemaah-jemaah yang bakal menunaikan ibadat haji. Alhamdulillah, bukan nak diminta, tapi kurnia Allah Ta'ala dipilih sebagai Entrepreneur of the Year tahun 2006, dan alhamdulillah itu sebagai satu anugerah, sebagai satu pengiktirafan daripada bangsa Melayu kita terhadap usaha yang telah pun saya lakukan. Syukurlah kepada Allah semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam pelajaran manasik haji kita ini, kita bukan hanya menyentuh dari segi syariat sahaja, bahkan daripada syariat dan hikmah-hikmahnya, hakikatnya. Kenapa? Kerana dalam melakukan ibadah haji, kita secara jasmani dan rohani. Kerana yang pergi haji tuan-tuan, dia mesti ada jasmani dan rohani. Kalau dia jasmani saja, roh tak ada, apa nama dia tuan-tuan? Namanya mayat. Mayat wajib pergi haji? Dah tak wajib dah tak boleh jalan dah.
Jadi makna di sini orang yang wajib pergi haji, orang yang ada jasmani dan rohani. Jadi walaupun kita dah buat tawaf sa'i zahirnya, tapi apakah hikmahnya dalam hati kita, rohani kita? Ini semua akan dihuraikan dalam kita punya kursus haji kita. InsyaAllah maupun yang pergi haji, maupun yang pergi umrah, apa dia hakikat kita pergi haji? Ialah tujuan kita ialah menuju kepada Allah. Dan apakah dia tuan-tuan dan puan-puan sebalik kita tawaf dan sa'i? Ya, kita tawaf sa'i ini ialah sebagai untuk kita menghayati akan sifat-sifat malaikat, kerana malaikat dia mengerjakan tawaf. Apa sifat malaikat? Sifat malaikat ialah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping kita mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, apakah hakikatnya? Ialah menghayati sifat Siti Hajar. Itulah isteri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu kepada Nabi Ismail, isteri pada Nabi Ibrahim, ibu kepada Nabi Ismail, yang di mana berusaha mencari air walaupun dia beriman dengan sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan demikianlah apabila kita mengerjakan ibadat berwukuf di Padang Arafah, ialah sebabnya kerana apa tuan-tuan? Kita hendak merasakan diri kita di Padang Mahsyar. Bagaimana besok di Yaumul Mahsyar kita di bawah matahari yang amat panas, sedangkan kita di dalam dunia pun di bawah kemah pun kita dah tak mampu nak menanggung kepanasannya. Bagaimana lagi di Yaumul Mahsyar matahari atas kepala kita. Ini semua adalah merupakan hikmah-hikmah yang perlu kita hayati sewaktu kita mengerjakan ibadat haji dan umrah. Dan apabila kita pergi ke Muzdalifah, kita bermalam di Muzdalifah, apakah hikmahnya? Kita merasakan kefakiran kita sebagai seorang hamba yang hina, duduk atas tanah yang lapang, tak ada rumah, tak ada kemah, merasakan diri kita sangat lemah dan daif. Itulah dia mengenal diri kita, maka mengenallah kita akan Tuhannya. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, ibadat haji penuh dengan rahsia. Tetapi malangnya kalau sekiranya seseorang tu mempelajari pelajaran haji tetapi dia tidak meneruskan dengan menyelami akan rahsia hikmahnya, maka rugi sebesar-besar rugi tuan-tuan. Jadi begitulah seterusnya dalam masa kita melontar jamrah Aqabah. Apakah yang kita melontar? Yang kita lontar batu? Bukan. Yang kita melontar ialah sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Kalau kita kata kita lontar batu, dah lama dah setan kojol dah tuan-tuan. Tiap-tiap tahun berjuta-juta batu kena lontar, tapi tak juga meninggal. Kenapa? Sebab dia selalu ganggu kita. Jadi yang nak kita lontar ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar batu, tapi syaitan yang dalam hati kita itulah yang nak kita lontar keluar. Itulah hikmahnya. Demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dalam menghuraikan sekalian manasik haji dan umrah ini, kita akan sertakan juga dengan secara praktikal macam mana kerja tawaf yang sebenarnya. Maklumlah kita yang kali pertama pergi ni mungkin tak begitu yakin macam mana kita nak lakukan. Tapi dengan adanya performance atau praktikal tawaf sebelum kita berangkat, seperti mana tuan-tuan lihat sekarang ini, alhamdulillah jemaah makin bertambah yakin dan confident untuk apa yang mereka nak kerjakan. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maknanya bukan hanya kita melakukan kursus haji ini saja dengan bacaan saja, bahkan dibantu pula dengan alat-alat IT yang tuan-tuan sendiri sekarang menyaksikannya, dengan alat laptopnya, dengan projektornya dan dengan kamera videonya. Semua ini tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk memberi kemudahan kepada tuan-tuan mendengar dan melihat. Sebab bila kita dengar saja kadang kita lupa, tapi dengan kita lihat itu akan memberikan kita lebih mengingati apa yang kita dengarkan. Dan bukan hanya di tanah air saja, bahkan semua alat-alat ini kami bawa lagi sampai ke tanah suci. Kita ulang balik kajian pelajaran-pelajaran kita di Aziziyah atau di Mekah, di Kemah Arafah, di Mina. Semua kita ulang balik dengan alat-alat IT ini. Supaya apa? Supaya kita nak pastikan mudah-mudahan para jemaah itu benar-benar dalam mengikuti pelajaran dan ibadah haji dan umrah akan dapat melaksanakan dengan sempurna. Itulah tujuan matlamat kita, supaya mendapat haji yang mabrur, umrah yang makbul amin ya rabbal alamin.
Bukan sekadar dah buat haji saja, kita sertakan dengan kelas-kelas ilmu pula. Semasa di Mekah, semasa di Madinah, diberikan pelajaran-pelajaran lagi daripada ceramah-ceramah dan syarahan-syarahan. Jadi apabila jemaah haji itu pulang, mereka pulang dengan dada yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya dia pergi haji, dia balik saja, tapi dia pergi haji seperti dia masuk madrasah, tahu bab sembahyang, tahu bab hukum, tahu bab agama, tahu bab tauhid. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, tak ketinggalan. Para jemaah pun akan disertai dengan para pegawai yang ramah tamah, lagi yang berpengalaman. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang telah kami sediakan untuk semua para jemaah-jemaah haji dan umrah yang bersama-sama kami, daripada tanah air sampailah ke tanah suci, dan sampailah dia kembali ke tanah air kembali. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya kursus kami ini tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak dapat ikuti pada masanya, kerana hari ini hari Sabtu, inilah yang kami adakan di tempat yang kita namakan Masjid Darussalam di Clementi, daripada jam 4.30 petang sampai 6.30 petang, dalam tempoh 2 jam tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak dapat memenuhi masa ini kerana mungkinlah tuan-tuan bekerja overtime atau ada urusan lain, maka kami mengadakan kursus ini di 3 buah masjid di Singapura. Jadi kalau hari Sabtu ini sajalah di masjid ini, di Masjid Darussalam. Tetapi kalau sekira hari Ahad, kami adakan pada pagi Ahad 10.30 pagi sampai 12.30 di Masjid Darul Makmur di Yishun. Jadi mungkin tuan-tuan tak dapat pada hari Sabtu, tuan-tuan boleh datang pada hari Ahad di Masjid Darul Makmur Yishun. Kalau tak dapat pagi Ahad, ada jemputan kahwin, tuan-tuan boleh pula pergi pada petangnya di Masjid Darul Aman di Jalan Yunus. Setiap hari Ahad 2.30 petang sampai 4.30 petang. Alhamdulillah, tuan-tuan ada 3 choice, 3 pilihan. Hari Sabtu petang di Masjid Darussalam, hari Ahad pagi di Masjid Darul Makmur Yishun, atau Ahad petang di Masjid Darul Aman Yunus. Dan tuan-tuan dan puan-puan, semua mata pelajarannya serentak jalan sama. Pelajaran apa yang diajar di sini, itu juga pelajaran diajarkan di Darul Makmur dan juga di Masjid Darul Aman. Tak ada apa-apa perubahan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya memberitahu ini supaya tuan-tuan dan puan-puan ada juga kita katakan terfikir, bagaimana pula nanti aku tak dapat datang hari Sabtu, ada pula dia punya alternatif atau dia punya jalan keluarnya. Dan alhamdulillah tiap hari Ahad pagi itu tuan-tuan dan puan-puan, kami mengadakan di Masjid Darul Makmur dengan live talikas. Jadi di tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat live talikas melalui website kami www.tmfauzi.com.sg. Pada jam 10.30 pagi kami mula di Darul Makmur, kita buatkan live talikas. Jadi mungkin ada orang dia tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Dia ada kat luar negeri, dia ada bisnes, dia pergi ke Amerika, kat Jepun, kat Australia. No problem. You buka you punya website, you buka www.tmfauzi.com.sg, you boleh tengok live talikas Singapore time 10.30 pagi hari Ahad. Alhamdulillah, kita gunakan tuan-tuan alat canggih ini untuk kepentingan agama, bukan untuk keduniaan tapi untuk kepentingan agama. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau itu pun tuan-tuan miss juga, Ustaz, saya hari Ahad tak ada time nak buka YouTube pun, atau nak buka live talikas pun tak ada time. No problem. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi pada YouTube tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan cari manasik haji dan umrah dalam YouTube kami, dalam TM Fauzi, dan insya-Allah tuan-tuan akan jumpa panjang lebar, semua sudah ada dia punya kita katakan recorded pelajaran. Jadi alhamdulillah, no excuse. Tak ada kita kata saya tak sempat, saya tak ada masa. Itu semua temberang tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang zaman dah canggih, tak ada masa kita pergi masjid ini, ada masjid lain. Tak ada masa nak pergi masjid, kita boleh tengok live talikas. Tak ada masa tengok live talikas, tengok recorded yang dalam YouTube, semua sudah ada. Alhamdulillah.
Dan alhamdulillah dengan buku pula dalam tangan tuan-tuan, itu menjadi panduan tuan-tuan apa yang ustaz akan ajar, belajar apa, bab tawaf, bab sa'i, semuanya sudah ada dalam buku kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah pelajaran kita ni kita akan teruskan setiap minggu, melainkan kalau ada minggu-minggu yang kita tak dapat adakan, seumpama kalau long public holiday, macam tanggal 31 dengan 1 hari bulan Februari, 31 Januari dan 1 Februari ini Chinese New Year tuan-tuan dan puan-puan, long public holiday. Jadi bila long public holiday, kita pun faham orang Singapura semua cabut lari. Ada yang pergi ke mana-mana lah dia pergi. Setidak-tidaknya dia pergi kat semberang, ke Malaysia ke Indonesia ke. Jadi kita pun tak mau kacau kita jemaah-jemaah punya family affair. Tuan-tuan nak pergi ingat holiday anak-anak, kita pun bagilah public holiday. Jadi itu untuk yang long public holiday. Kalau tak ada long public holiday, kita punya kelas akan berterusan seperti biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya hujan ke, ribut ke, hari ni ada kelas tapi hujan, tak ada kelas agaknya. Bukan tak ada agaknya, kelas tetap ada. Hujan, ribut ke, tetap ada. Jadi jangan tuan-tuan bagi excuse. Alamak, pening kepala, ustaz tahu aku pening kepala. Mana ustaz tahu kau pening kepala? Ustaz tahu yang kau tak datang. Jadi kita kena datang. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap kelas itu ada membicarakan tentang hukum. Bukan kita datang ni cerita-cerita borak-borak kedai kopi. Tidak tuan-tuan. Kita cerita hukum. Macam mana tawaf, macam mana pakai ihram, apa pantang larang, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi apabila kita tinggal satu kelas, katakanlah kelas yang kita tinggal itu membicarakan perkara yang membatalkan ihram kita, yang membatalkan haji kita, kita pun tak datang. Kita pun bila buat haji kita langgar pula. Pasal apa langgar? Pasal kita tak tahu. Dah batal haji kita. Orang balik dapat haji mabrur, kita balik haji Marlboro. Haji Marlboro, apa yang kau dapat? Tak ada apa pun. Maaf tuan-tuan, kita cakap ni terus terang adik-beradik tuan-tuan. Every class is very important. Oh ustaz, saya tak dapat datang, saya hari ini ada kerja, tak boleh miss. Okey, hantar kawan, rekodkan apa ustaz ajar, aku nak dengar. Jadi kita bila balik daripada kerja, dengar balik apa ustaz ajar, kita buka balik buku. Kita must take very serious. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh kita punya pejabat, oleh company kita, kursus kita 4 bulan, kursus kita 5 bulan, kita take very serious. Kenapa? Sebab kita akan ada nanti peperiksaan. Kalau periksa ni kita tak pas, kita ranking kita tak naik, gaji kita tak naik, atau mungkin kita kena buang kerja. Jadi kita take very serious. Untuk apa? Untuk hanya dunia berapa tahun? Selama kita hidup 1000 tahun tak ada, 100 tahun tak ada, selagi diterima dalam pejabat kita, selagi diterima oleh majikan kita, lagi 5 tahun 10 tahun agak yang kerja. Tapi kalau ibadah haji kita buat tak sah, umrah kita buat kita tidak sah, sampai balik ke hari akhirat Allah kata ambil balik kau punya haji, pam, campak muka kita. Kita nak kata apa dengan Tuhan? Oh Tuhan, chop night aku nak balik dunia, buat balik. Tak ada dah habis dah. No second chance tuan-tuan. Sekali, first and the last. Inilah dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi pelajaran kita, walaupun ustaz tak tahu, kita datang tak tahu, ustaz tak tahu, ini bukan masalah ustaz tak tahu, mana kita punya komitmen tuan-tuan. Komitmen kita dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang akan memeriksa kita di hari akhirat. Di dunia tak ada siapa periksa engkau punya haji sah, engkau punya haji tak sah, tak ada siapa peduli. Isteri kita pun tak peduli, suami kita pun tak peduli. Engkau punya haji sah ke tak sah, dia tak tahu pun. Tapi yang tahu ialah Allah Ta'ala. Besok sampai akhirat Allah kata ambil balik kau yang haji, tak sah haji kau. Apa kita nak jawab tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita must take very serious dalam kita punya kelas manasik haji. Tuan-tuan mungkin ada ikut kelas-kelas lain, tak apa. Tetapi kalau tuan-tuan dah bersedia untuk mengikuti kelas kami ini, alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bukanlah kami yang the best one, tidak. Yang the best itu Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi inilah usaha kami yang seberapa yang mampu untuk kami berikan kepada para jemaah daripada pengalaman-pengalaman kami yang sudah, beserta dengan alat-alat yang kami usahakan
untuk memudahkan para jemaah. Jadi apabila jemaah tu pergi haji dengan siapa pun tak apa, dia nak pergi dengan travel mana, dengan ustaz mana, ustazah mana, tapi dia sudah ada ilmu di dada. Aku dah ustaz dah ajar, ini cara tawaf, ini cara sa'i, orang nak buat macam mana tu orang punya pasal lah, aku dah tahu apa yang mesti dibuat. Jadi dia dah ada confident. Jangan dia pergi Mekah, orang ni buat macam ni, orang macam macam mana aku nak buat macam mana, dia dah bingung dah. Kenapa dia bingung? Pasal dia belajar tak ada ilmu yakin. Kita bila belajar ni kena ada ilmu yakin. Ilmu yakin lagi, bukan sekadar ilmu yakin lagi, confirm ini caranya. Orang lain buat, orang lain punya pasal, ini aku cara, aku telah belajar. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada pagi atau pada petang yang mulia ini tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dalam pelajaran bab haji dan juga bab umrah ini, kita ada membicarakan bab yang pertama sekali, ialah daripada bab membicarakan tentang perihal rahsia ibadah haji dan hikmah-hikmahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, dalam ibadah haji ni memang macam-macam rahsia. Antara rahsianya yang tuan-tuan dan puan-puan kami telah selitkan di dalam ibadah haji ni ialah satu dialog yang berlaku antara seorang syekh dengan muridnya yang baru balik haji. Jadi apabila syekh ni balik pada haji, apabila murid ni balik pada haji, syekh ni pun bertanya kepada muridnya satu persatu daripada ibadah hajinya. Dan kemudian apabila ditanya tak dapat jawab, diterangkan apa hikmahnya, maka ini tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi sebagai satu kita punya pengisian dalam kita punya setiap kita punya bacaan. Dialog dia antara Syekh Shibli rahmatullah alaih dengan seorang muridnya. Jadi apabila muridnya pulang daripada haji, maka Syekh Shibli pun bertanya, adakah kamu telah membuat niat yang kuat untuk pergi haji? Sekarang tuan-tuan pun dah ada niat dah nak pergi haji. Tak kiralah tahun ini ke tahun depan ke. Muridnya kata, ya, saya telah membuat niat yang kuat untuk menunaikan haji. Maka gurunya tanya, bersama-sama dengan niat yang kuat untuk menunaikan haji, adakah kamu juga mempunyai niat untuk meninggalkan selama-lamanya akan segala perkara yang telah kamu lakukan sejak kamu dilahirkan yang bertentangan dengan semangat haji? Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, apakah dia semangat haji tuan-tuan dan puan-puan? Semangat haji ialah menyahut seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhanku, aku menyahut seruanmu. Jadi bila kita menyahut seruan Allah, apa suruhan Allah kita tunaikan, apa larangan Allah kita tinggalkan. Itulah dia punya semangat haji. Jadi kalau adalah, maklumlah kita ni manusia tuan-tuan, masa muda-muda dulu nakal sikit, semayang pun tak tentu lagi, ibadat pun masih compang-camping lagi. Sekarang kita pun dah insaf, sekarang kita pun dah bertaubat, sekarang kita nak pergi haji, nak bersihkan diri, tak mau lagi buat benda-benda yang tak mau, yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi sekarang semangat nak pergi haji ni, ada tak juga ada niat kamu tinggalkan segala yang bertentangan dengan semangat haji, segala yang bertentangan dengan seruan Allah? Jadi apa jawapan murid ni? Murid ni pun jawab, tidak, saya tak ada lakukan. Maknanya dalam hati aku tak ada niat apa-apa pun, pergi haji saja. Tak ada niat nak tinggalkan yang mana dosa-dosa lama, nak tak mau lagi buat lah, tak mau lagi buat perkara-perkara yang Allah larang, tak ada niat apa pun ustaz. Jadi kalau macam itulah kata gurunya kepada muridnya, kalau dalam hal demikian kamu ni tidak mempunyai niat untuk haji. Jadi kamu ni sebenarnya tak ada niat pergi haji. Habis kalau tak niat pergi haji gimana ustaz? Pergi makan angin. Maaf tuan-tuan ya. Ini bukan kita kata siapa-siapa. Ini sebagai satu peringatan untuk diri kita. Jadi kita sekarang ni nak pergi haji. Ustaz, saya nak pergi umrah. Umrah ni dinamakan haji kecil. Kenapa pula nama haji kecil? Sebab dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam rukun Islam yang 5 perkara, perkara kelima ialah menunaikan haji ke Baitullah. Maknanya haji dan umrah. Kenapa? Sebab ibadah umrah adalah wajib, ibadat haji adalah wajib, dua-dua wajib. Cuma bezanya tuan-tuan, umrah dia tak ada wukuf Arafah.
Tapi haji ada wukuf Arafah. Selain pada wukuf Arafah, pakai ihram, tawaf, sa'i, pantang larang, sama haji dan umrah. Cuma haji ada tambah lagi melontar, bermalam di Mina, Muzdalifah, itu saja. Jadi sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan, siapa pun nak pergi haji, siapa pun nak pergi umrah, kita pun sama-sama letakkan niat, ya Allah, aku tak mau lagi buat perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Tak mau lagi buat dosa, ya Allah. Aku benar-benar menyerah diriku padamu. Letakkan niat itu tuan-tuan. Ustaz, kita ni muda lagi, sayang lah. Saya punya girlfriend tu cantik, boyfriend saya dah ada dating dengan dia. Nanti dulu. Islam tak melarang kita boyfriend, girlfriend, tapi biar ijab kabul, nikah. Jangan bawa anak dara orang hulu ke hilir, tapi lepas tu apa pun tak ada. Tiba-tiba tak jadi makcik mana boleh. Ini anak orang, bukan anak patung. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi perkara Islam dia bukan melarang kita ada kasih sayang lelaki perempuan, tapi biar dengan sah, dengan syariat, ijab kabul, nikah. Begitu juga kita. Oh ustaz, saya ni suka makan favorite makanan saya ni. Nanti kalau dah pergi haji tak boleh makan favorite. Apa yang susah? Makan apa saja halal. Yang penting halal, jangan yang haram. Apa kau pergi sentuh yang haram? Banyak makan yang halal, buat apa cari yang haram? Begitulah ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan. Islam bukan menghalang keperluan hati kita, nafsu kita, tapi Islam mengatur cara hidup kita. Itulah Islam tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita pun sudah bertekad, aku nak pergi haji, nak bersihkan diri. Setan pun kata, nanti dulu kau masih muda lagi, nanti dulu kau masih strong lagi. Kita tanya pula diri kita, apakah kita boleh jamin yang kita akan hidup lagi sampai 10 tahun? Jangan kata 10 tahun tuan-tuan, lagi 10 minit pun kita belum tahu hidup atau mati. Macam mana? Sudahlah, ini semua setan. Na'udzubillah min zalik. Kita tetapkan hati kita untuk pergi haji dan umrah. Alhamdulillah, dengan datangnya tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis kursus peresmian haji dan umrah ini satu bukti Allah SWT telah bawa tuan-tuan dan puan-puan datang sini untuk menjadi tetamu-tetamunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah pada Allah, sebab dialah juga yang menentukan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dalam kita punya kursus ini, setiap kita punya perenggan dalam satu rukun, satu wajib, satu sunat, akan kita sertakan dengan dia punya hikmah-hikmahnya. Dan kemudian setelah selesai daripada pembicaraan dialog itu yang tuan-tuan boleh dapati dalam buku tuan-tuan dan puan-puan, kita masuklah dalam bab yang seterusnya, bab yang kedua, iaitulah fadilat dan syarat-syarat orang yang mengerjakan haji. Jadi apa dia punya fadilat? Apalah untungnya orang pergi haji ni ustaz, yang bayarnya ribu-ribu dolar? Memang kalau ikut pada zahirnya nampak macam satu kerugian, tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama, maka jawab baginda, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Tanya orang itu lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah. Orang itu tanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian haji yang mabrur. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, amalan Islam ini banyak. Sembahyang, puasa, zakat, bangunkan masjid, bangunkan madrasah, macam-macam lagi. Tapi bila ditanya yang paling afdal, yang nombor 1, beriman. Nombor 2, berjihad. Nombor 3, haji mabrur. Gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyaknya ibadat yang ada dalam agama Islam, haji yang mabrur jatuh tangga yang ketiga, menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang mengerjakan haji. Tapi haji yang mana tuan-tuan? Haji yang mabrur. Semua kita yang pergi haji, insya-Allah mengharapkan haji yang mabrur. Jadi di sinilah dia tuan-tuan dan puan-puan, perlulah kita datang kelas, mengetahui setiap satu apakah dia jalan dan cara untuk mendapatkan haji yang mabrur.
Bukan itu saja, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama. Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang perempuan jihad yang lebih afdal ialah haji yang mabrur. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang perempuan pun bersemangat, jealous tengok orang lelaki keluar berjihad. Orang lelaki pergi jihad dapat pahala mati syahid, dapat pahala fi sabilillah. Habis kita kat rumah, ya Rasulullah, kita rugilah, kita orang perempuan, kita pun nak pergi berjihad juga. Sebab ini pahala besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka petunjuk, jihad untuk orang perempuan ialah haji yang mabrur. Apa makna tuan-tuan? Menunjukkan di sini nak dapat haji mabrur ni tuan-tuan, seperti jihad. Apa makna jihad? Susah orang berperang tuan-tuan. Mana ada yang senang? Berperang kadang tak makan, berperang kadang tak tidur, berperang kadang menghadapi musuh dalam ketakutan, kadang luka parah, sakit. Inilah orang dalam perang. Itulah dia haji yang mabrur. Nak dapat haji kadang kita susah, nak siap-siap, nak tunggu kota, last minute baru dapat. Apa Muiz ni, last minute baru panggil kita. Nampak orang komplain. Kemudian last minute pula tak dapat pula kita visa, mengamuklah. Apa dah dapat surat tapi tak dapat pula kita kota. Jadi ini semua timbul cubaan Allah Ta'ala. Dah pagi pula dapat visa, sampai kat Jeddah pula tunggu lama sampai 10 jam. Apa punya orang Arab ni? Aku dari Singapura 8 jam dah sampai Jeddah ni, 10 jam tak keluar-keluar daripada Jeddah. Ini semua berlaku tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan, ini perkara berlaku. Sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang, alamak ustaz, macam ni susah nak pergi haji, saya tak nak pergi haji. Bukan tak nak pergi haji. Minta pada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku nak tunaikan haji, ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran, ya Allah. Berikanlah aku keridhaan dan syukur padamu, ya Rahman. Bantulah aku dapat haji yang mabrur, ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Minta pada Allah Ta'ala. Dia juga yang memudahkan. Kalau Allah nak mudahkan, sekali yang mudah. Tapi kalau ada cobaan, Allah bagi dia sabar, bagi dia redha, dia cool down. Orang pun pergi haji, balik haji orang tanya, macam mana kau pergi haji? Alamak susah, leceh lah. Kawan ni pula pergi balik haji, macam mana kau pergi haji? Alhamdulillah, syukurlah, banyak cobaan tapi Allah bagi aku sabar. Nampak berbeza tuan-tuan. Sama-sama balik haji, tapi lain-lain dia punya attitude, lain-lain jiwanya. Kenapa? Kerana yang ini dia memahami hikmah dia. Dia selalu minta pada Allah. Dia sudah siapkan jasmani dan rohani dia. Yang satu lagi, dia tak ada siap apa-apa, hanya duit saja, fulus saja. Dia ingat dengan fulus dia semua sudah boleh lulus. Tapi tidak tuan-tuan, bukan duit semata-mata. Kita juga kena mempersiapkan akan kerohanian kita. Jadi begitulah dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menunjukkan kepada kita bahawa ibadat haji adalah seperti berjihad, dan mendapatkan pahala jihad itu adalah pahala yang besar. Kita dah dengarkan tadi, jihad terletak tangga yang kedua selepas beriman ialah jihad fi sabilillah. Itulah dia tuan-tuan. Dan selain daripada itu, kita manusia, siapa yang tak ada buat dosa, tapi dengan berkatnya pergi haji, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuh, yang artinya sebarang siapa mengerjakan haji dan dia tidak bersetubuh pada waktu terlarang serta tidak pula berbuat maksiat, maka dia akan kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, suci bersih dia. Macam mana baby tuan-tuan? Keluar pada perut ibu dia, satu titis dosa pun tak ada. Begitulah orang yang baru balik haji, Masya Allah, bersih, satu titik dosa pun tak ada. Mana dah pergi? Semua dah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini dosa kita dengan Allah.
Kalau dosa kita dengan sesama manusia, itu tak terampun tuan-tuan. Hutangnya kawan kena bayar. Oh, aku dah balik haji, alhamdulillah selamat. Hutang aku pun semua aku dah tak payah bayar. Nanti. Ini kau punya dosa dengan Allah saja diampunkan. Dosa kau sama manusia kau kena tunaikan. Yang hutang kena tunaikan. Yang kau mengumpat orang kau kena minta maaf. Ya ke Ustaz? Yes. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi walaupun Allah dah menyebutkan diampunkan dosa kita, tapi dosa kita dengan Allah Ta'ala. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ada hajat. Tapi bilakah sangat-sangat dikabulkan hajat kita? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah in da'ahu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Artinya, orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampuninya. Alhamdulillah tuan-tuan, ini kelebihan orang pergi haji. Menjadi duta Allah, menjadi perwakilan Allah, menjadi tetamu Allah. Apa saja yang mereka minta, Allah kabulkan. Dan apa saja permohonan ampun yang mereka mohonkan, Allah ampunkan. Subhanallah. Sebab tu sini kalau tuan-tuan dan puan-puan ada saudara mara, keluarga, sahabat andai nak pergi haji, jangan kita susah-susahkan mereka dengan macam-macam permintaan. Kau nak pergi haji nanti kau jangan lupa belikan aku tasbih ni tau. Ini tasbih kokar tau. Ini kau beli kat belakang Jabal Nur. Alamak, orang nak cari Jabal Nur kat mana? Nak beli kat mana? Pukul berapa? Allah, leceh tuan-tuan. Dia tawaf Kaabah sekali, dia tawaf kedai 10 kali pasal kawan ni pesan beli kayu kokar. Ini pun menyusahkan tuan-tuan. Habis ustaz dia nak pergi haji, ustaz dia nak pergi umrah, dia tanya saya, kau nak pesan apa-apa? Dia tanya tu tanda bahasa lah. Kalau dia tak tanya nanti nampak sangat dia tu tak ingatkan ke orang. Tapi kita minta yang paling mudah, yang paling penting. Apa dia? Kau kalau ingat aku depan Kaabah, kau doakanlah mudah-mudahan aku bersampai ke sana. Sudah. Itu yang paling besar sekali. Dia pun depan Kaabah, dia pun doa, ya Allah, sahabat aku sipulan ya Allah, sampaikanlah hajat dia sampai ke tanah suci kerjakan haji umrah. Masya Allah. Kita pun sampai, alhamdulillah, kita doalah semua doa hajat-hajat kita. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita susah-susahkan. Kau belikan aku ni, kau beli, alamak, orang ni balik dengan dia punya beg dia daripada kurus dah jadi gemuk, daripada sebulan dah jadi 9 bulan punya beg. Macamlah orang nak beranak. Ini menyusahkan orang tuan-tuan. Maaflah, ini bukan cakap siapa-siapa, tapi ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita senangkan kawan-kawan kita nak pergi haji. Kau jangan belikan aku apa-apa, aku tak nak. Aku nak kau doakan aku depan Kaabah, aku sampai ke sana. Dia pun relax. Ya tak ya, itu yang paling bagus. Depan Kaabah dia doa, alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tapi syaitan ni pandai. Dia bisik kat telinga kita, dia kata, buat apa kau nak keluar duit banyak-banyak? Ini nak pergi package haji ni sampai 10,000, 12,000 ni buat apa? Ini nak pergi umrah ni sampai 3,000, 4,000 ni buat apa? Kalau nak pergi shopping hari raya, dia tak cakap tuan-tuan. Kita nak belanja, nak beli langsir dah 2,000, boleh. Nak beli tukar set bang, kita tukar set bang ni, ini dah 5 tahun, habis 5,000, boleh. Semua boleh untuk dunia. Tapi kalau untuk ibadat, setan dia buat bising. Mahal lah. Ustaz ni mahal, $50 terlebih. Kita ambil yang lain lah. $50 pun dia jadi kiraan tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, bukan cakap apa ni. Ini kita cakap je lah. Tapi betul lah tu. Nampak? Dia jadi kiraan tuan-tuan. $50 pun dia kira juga. Pasal apa? Pasal duit. Ini setan nak masuk. Mahal lah. Kita ambil lagi murah. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Apakah Nabi telah beri jaminan dalam perkara membelanjakan wang untuk pergi haji dan umrah? Rasulullah SAW bersabda, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bisabi mi'ati dha'fin. Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang sabilillah. 1 dirham menjadi 700 kali ganda lipatan.
700 kali ganda. $1 tuan-tuan keluarkan, Allah balas $700. 1,000 kita keluarkan, Allah gandakan 700,000. Ustaz, saya balik haji tak ada pun duit datang pada langit. Dia punya ingat ni 700,000 nak turun pada langit. Bukan. Ini 700,000 Allah simpan bagi ke akhirat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kat dunia sekejap aja. Buktinya tuan-tuan sendiri dapat bonus saja tak sampai sebulan habis dah. Mana pergi duit aku Sebulan dah habis. Itulah dunia tuan-tuan. Tak ada yang kekal. Bagi 1 juta, hari ni 1 juta, minggu depan dah tak tahu apa dia belanja dah habis. Inilah dia tuan-tuan. Tapi kalau pahala, dia kekal selama-lamanya. Kenapa? Sebab syurga tu kekal selamanya. Kalau bagi kat dunia tuan-tuan, tuan-tuan hidup 10 tahun, 15 tahun, dah habis dah. Dah meninggal. Dah meninggal, dah rugi, tak dapat lagi pahala ke akhirat. Tapi Allah simpankan. Besok akhirat, kekal selama-lamanya. Kalau Allah bagi dia banglo, banglo tu kekal. Bagi dia istana, istana tu kekal. Bagi dia bidadari, bidadari tu kekal selama-lamanya. Itu yang dia sebenar-benarnya balasan yang kekal tuan-tuan. Itu Allah balas. Tapi dengan hadis ini juga menunjukkan orang yang pergi haji, orang pergi umrah, dia tak akan balik apa-apa ke dana. Cari orang tuan-tuan yang duduk tepi jalan minta sedekah, tanya, awak dah pergi haji ke belum? Awak dah pergi umrah ke belum? Belum. Tanya orang yang pergi haji pula, awak balik ada minta sedekah? Awak balik ada apa-apa ke dana? Tak ada. Kenapa? Allah murahkan rezeki dia. Bukan makna dia jadi kaya raya, tapi cukup untuk diri dia, keluarga dia. Alhamdulillah, aku pergi haji, syukurlah, balik makan minum pun ada lagi. Tauqi aku panggil aku balik kerja juga. Saya pernah jemaah-jemaah, Ustaz, saya ni terpaksa saya resign tau. Saya nak pergi haji pasal sebab tak approve saya punya leave. Balik Tauqi panggil lagi, come back. Alhamdulillah. Ini apa menunjukkan tuan-tuan? Rezeki di tangan Allah. Dia yang menentukan, bukan manusia. Manusia ni semua sebab saja. Yang menentukan ialah Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada orang dia masih lagi berlengah-lengah. Nanti dulu, aku belum cukup lagi, aku punya masa lagi, belum ada panggilan lagi, belum ada seruan lagi. Macam-macam dolak dalih mereka. Jadi kita dengarkan apa dia amaran keras kerana tidak menunaikan haji. Allahu a'lam.